Soalan yang seterusnya iaitu word wall. Kita akan menggunakan pick nama melalui emoji race. Boleh? Okey, kita start sekarang. Hakak kata macam tu je. Sampai hati. Jawab. Merah. Salah bila. Salah tadi. Tak boleh. Kena soalan tadi. Berapa belas? Tak ada belas aku. Tak mau kamu. Dekat kan jawab kan. Jawab semua yo. Satu je tamaknya. Namakan negeri di utara tanah air. Mana kedua ini bohong apa? Okey, seterusnya. Dia punya laju tu tak relax ah. Merupakan negeri paling luas di Malaysia. 13. Okey, kelas seterusnya. Apakah negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia? 13. Jangan percaya kawan. Biar kawan kamu jawab. Hey. Bising. Biar dia jawab soalan. Tak payah dapat jawapan apa pun. Tak payah. Tak payah bagi jawapan pun. Tak perlu. Dah dapatnya Adam di depan. Adam. Malaysia bersempadan dengan negara. Jawab tu memang jawab dah. Selamat sayang. Sarah mendahului. Okey, soalan dia. Apakah bendera yang negeri yang ditunjukkan dalam foto 1? Betul tak? Seterusnya. Putra. Soalan dia, ibu negeri bagi Sarawak. Tak perlu bagi tahu jawapan.
Okey. Seterusnya. Asyik laju di depan. Apakah negara yang bersempadan darat dengan negeri Sabah dan Sarawak? Sabah dan Sarawak sepadan dengan negara mana? Ingatkan tadi negara mana? Betul. Pandai adik Kola. Okey, seterusnya. Tuhan! Apakah ibu negeri bagi Perlis? Betul lah. Tak kotak tu. Lepas lah kat atas tu. Salah. Dah. Okey, seterusnya. Laika. Sudah dapat A. Wilayah Persekutuan Labuan terletak di negeri Okey, seterusnya. Umaira. Apakah negara yang bersempadan darat dengan Malaysia terletak di hilang. Okey, betul tak kelas? Seterusnya. Zafira. Jangan, bangun. Saya tengah record video nak tengok. Bangun, jangan duduk macam tu. Soalan dia, apakah negeri yang paling kecil di Malaysia? Ammar, duduk elok Ammar. Tambah main macam tu. Hana. Soalan dia, Kota Baru merupakan ibu negeri tak malah Mike. Saya. Apa ni? Dah, tak mau main. Airin. Georgetown merupakan ibu negeri bagi negeri
Mana pulau? Pulau mana pulau? Ha. Ambil yang pulau Penang tu letak kat kamu. Siapa yang jawab tadi tu? Zafira. Kita aim dia dulu Sat. Dia ambil jawapan orang. Amni. Cepat. Amni. Soalan dia, negeri pengeluar petroleum terbesar di semenanjung Malaysia ialah pilih je mana kamu rasa betul, negeri mana. Jangan sembang kelas. Fokus elok, kamera kat belakang. Pilih je cepat. Cepat. Hazim. Cepat. Soalannya ialah terkenal dengan pelombongan biji timah, negeri tersebut merujuk kepada timur. Tak apalah, kamu berusaha dengan soalan tu. Soalan ni ya. Tapi kamu tahu biji timah mana? Jawapan tak cuma tu. Apa? Yang ke bawah. Yang ni. Okey, seterusnya. Kita ada lagi 6 orang. Seterusnya Asma. Laju. Okey, apakah nama ibu negara Malaysia? Saya tunjuk je boleh? Boleh. Amar. Semua ada nama Amar. Amat, turun elok Amat. Turun daripada sana elok. Macam namakan negeri di pantai timur. Nama di pantai timur. Jangan Amat jawab apa-apa pun. Okey, seterusnya Asyara. Soalannya adalah ibu negeri bagi Sabah ialah. Okey, yang terakhir. Kita tengok siapa yang kena. Khalif. Okey, Khalif. Soalan yang terakhir iaitu di manakah terletaknya pusat pemerintahan
Pentadbiran negara. Putrajaya. Kita okey. Okey, ni soalan yang ni yang tak jawab tadi. Apakah negeri yang paling kecil di Malaysia? Kita tengok jawapan ah. Negeri yang paling kecil ialah negeri yang paling Okey, nampak tu? Jawapan yang betul. Negeri Perlis adalah negeri yang paling kecil. Ha. Utara memanglah ada Perlis, tapi dia ada juga Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Namakan negeri-negeri. Siapa yang salah tadi? Haikal soalan mana Haikal? Nombor 1 tu lah. Okey, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, dah yang terakhir cikgu nak kamu tulis. Okey, ini hanyalah feedback apa yang kamu belajar hari ini. Saya akan bagi kamu seekor gajah. Okey, ini adalah refleksi. Saya nak kamu tulis. Okey, memandangkan hari ini adalah hari terakhir saya nak kamu yang tulis. Belakang kamera. Hana. Ini. Cikgu, sekarang tanda tangan lagi tu. Okey, duduk yang dah. Boleh duduk. Ada Ada gajah ke depan? gajah yang terbang. Ada lagi? 18, 19. Ada lagi 3 orang. Cikgu gajah tu dah hakau aku dia pijak dalam mak dia. Itulah. Dia duduk atas badan mak dia. Tu dia terpanggil. Tu dia duduk atas pokok tu. Dia tengah gaya tu. Gajah pokok aku. Okey, kita tunggu perasaan dulu. Duduk elok. Okey, yang terakhir. Gajah yang terakhir. Okey, terima kasih. Ada pokok. Okey, sebenarnya saya nak baru musa untuk hari ini. Tajuk apa kita belajar hari ini kelas? Okey, kita ada berapa negeri? 12. Kita ada berapa wilayah persekutuan? 3. Ibu negeri bagi Johor apa? Ibu negeri bagi Perlis apa? Ibu negeri bagi Kelantan? Okey, Malaysia bersempadan dengan 3 negara. Yang pertama? Brunei Darussalam. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Bagi tepukan yang buruk untuk diri sendiri. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih.